Saya mengambil alih DJ KC pada malam ini. Ntar lagi kita juga akan dengarkan kisah MJ12. DJ KC pun beliau rakamkan untuk anda. Semoga saja anda terhibur. Pendengar 897 FM, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Lift rumah saya setiap hari KC, pada malam dan waktu-waktu tertentu, pintunya akan buat main tutup buka dan memang cukup menyakitkan telinga apabila terdengar door closing beberapa kali. Jadi mungkin itulah perasaan yang dialami oleh pendengar kita, Juliana. Dan sampaikan satu hari saya bangun keluar dari bilik tidur saya. Kemudian saya buka pintu rumah saya jenguk. Memang nampak pintu lift buka tutup. Jadi saya rasa ada benda yang tersendat ke, ada sampah ke. Saya keluar daripada rumah saya. Dari koridor rumah, saya berjalan menuju ke arah lift yang pintunya buka tutup beberapa kali. Entah macam mana, dia tutup, dia buka. Dalam langsung tak ada orang. Tapi semakin dekat, semakin meremang bulu rumah saya. Bila dah sampai dekat, bau pacai memang cukup kuat. Dah saya tahu ada benda yang tak kena. Tak apa, saya tengok dekat pintu tu tak ada sampah. Jadi saya tekan. Kata Juliana, pintu tu masih buka tutup. Lat beberapa minit, setelah saya berdiri lama KC, pintu tu tutup dan tak buka-buka. Baguslah, dah boleh aku tidur tenang sikit. Jadi apa yang berlaku, saya pun nak pusing. Saya pusing nak balik ke rumah saya. Pintu lift terbuka, bunyi lagi suara. Saya toleh belakang dalam lift KC, saya nampak ada perempuan berdiri. Saya punyalah takut, tak tahulah dari mana dia datang. Adakah itu manusia ataupun bukan. Dengan segera saya jalan masuk ke dalam rumah. Pintu besi saya pun saya tak ketak mangganya. Masuk dalam rumah, meraba-raba cari pintu, tutup pintu tanpa pusing belakang. Kemudian saya kunci semua, masuk dalam bilik. Dan sekarang ini bila saya nak tidur malam, saya dah beli earplug. Saya sumbatkan di telinga saya. Begitulah penyakit yang saya ada. Saya mudah terbangun, terjaga waktu malam. Walaupun bunyi orang buka pintu, saya boleh terdengar. Dan ia akan mengganggu tidur saya. Jadi saya beli earplug dekat kedai runcit. Dan saya tidur amat tenteram dan tenang. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Ntar lagi kita juga akan dengarkan kisah MJ12 di antara Casey dan juga Fiza. Dan bukan Fiza O tetapi pemanggil yang bernama Fiza. Dan bagaimanakah beliau menceritakan tentang sesuatu yang cukup seram. Dan sebentar nanti saya juga akan menerima panggilan daripada anda sesiapa saja pada malam ini yang ingin menyampaikan cerita-cerita seram di MJ12. Saya nantikan, jangan ke mana-mana, terus bersama Casey dan juga Fiza. Bukan Fiza O tetapi seorang pemanggil yang bernama Fiza dengan kisah seram mereka. Bersama saya kita ada Fiza. Selamat pagi Fiza. Selamat pagi. Buat panggilan dari mana Fiza? Saya daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Kawasan mana tu Johor Bahru? Dari Desa Mutiara. Dan Fiza, pengalaman Fiza tentang apa? Silakan. Sebelum saya nak cerita ni, saya nak bagi tahu, saya minat sangat rancangan Misteri Jam 12 ni. Start saya lebih belum kahwin, sampailah saya dah kahwin. Sekarang dah ada anak seorang. Terima kasih, tahniah beranda. Terima kasih lah. Terharu saya dengar tu. Jadi apa ni, anda kata ada pengalaman misteri yang berlaku di mana? Dalam rumah ke luar rumah, macam mana tu? Di luar rumah. Masa tu saya belum kahwin lagi. Dalam 2005 macam tu. Saya sedang berbual dengan abang saudara saya lah. Kita orang memang suka duduk malam kat hall, berbual ramai-ramai. So, masa kita orang tengah berbual, saya duduk depan pintu. Pintu kampung biasalah, dia macam pintu lipat-lipat. Ada cermin tu kan. Sedang saya berbual, abang saudara saya dengan adik saya pindah tempat lah berbual. Memang kita orang tengah berbual pasal cerita hantu. Tu lah tadi aku nampak sebab aku pindah tempat. Lepas tu orang semua dah diam. Adik saya cakap dia nak toilet yang dalam bilik dekat rumah tu. Biasalah kampung kan. Belakang tu memang banyak pokok kelapa. Dan adik saya duduk belakang.
Dia rumput lah. Kat di belakang tu tingkap dia macam pecah lah. Satu pecah ke atas kan. Lepas tu dia tengah set rumput tu, dia nampak macam dekat atas cermin tu ada perempuan rambut panjang macam sama yang saya nampak ruban-ruban. Letak dagu dia dekat atas tingkap, tengah tengok adik saya. Dia terus campak rukuk dia terus duduk depan, dia gigil badan dia. Itulah, memang kat situ memang banyak pengalaman dia, kampung bakar batu. Jadi anda nampak nampak wanita tua beruban berdiri tu hilang macam tu je lah? Bukan hilang macam tu. Bila saya dah tinggal, saya duduk macam dengar balik kan, memang masih ada lagi. Dia terang. Dia memang nampak, dia punya rambut memang berubah lah, macam dia macam tengah mengintai, seram. Wah, itu seram. Terima kasih Fiza. Ya, sama-sama. Baik, saya akan teruskan dengan kisah berikut ini. Ini ada kiriman email dari pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Dan ini datangnya daripada mana ni Ini pendengar dari seberang tambak lah, dari negeri Johor ni. Namanya Rahayu bertanya soalan berikut ini. Kata Rahayu, Casey, saya pernah mendengar satu pengalaman yang diceritakan oleh ibu saya tentang kampung saya. Tempoh hari Casey ada ceritakan perkara yang serupa, tapi Casey tak sebut kawasan mana. Boleh saya tahu tak? Sebab ibu saya pernah menceritakan tentang perkara yang serupa. Perkaranya apa? Tentang di kampung saya ada seorang bidan, ataupun lebih tepat lagi, ada seorang tukang ubat bomoh yang menyamar sebagai seorang bidan. Kalau sesiapa yang hamil nak melahirkan menggunakan khidmat beliau, bidan itu, bomoh itu akan ambil kesempatan. Antaranya, uri itu akan dibawa pulang, katanya nak ditanam, akan diberi makan kepada makhluk-makhluk yang dipelihara. Dan lainnya juga, pada malam-malam tertentu benda ini akan dilepaskan, akan berleluasa di perkarangan kampung kami. Saya ingin bertanya pada Casey, boleh tak Casey beritahu kampung mana yang Casey ceritakan? Terima kasih. Wassalam. 12.35 tengah malam, dan kepada anda yang bersama dengan kami dalam MJ12, saya mengambil alih DJ Casey pada malam ini, dan sebentar lagi Mira Rahman, iaitu saya, akan menerima panggilan daripada anda sesiapa saja yang ingin menyampaikan cerita-cerita seram pada malam ini, dan juga mungkin pengalaman anda mengalami sewaktu anda sedang bercuti di luar negara, ataupun apabila anda sedang sendirian di rumah, apakah yang terjadi. Kita akan bersama secara ke udara. Hubungi saya di 669-11897. Saya akan nantikan talian anda, dan di hujung talian saya ada teman yang bernama Kak Nani. Dan Kak Nani, halo. Hello, apa khabar Nira? Khabar baik, Kak Nani bersama dengan Mira Rahman di sini untuk mengongsi cerita seram pada malam ini. Silakan Kak Nani. Pada satu hari itu tahun 85, Kak Nani dengan anak Kak Nani itu, zaman anak Kak Nani belum kahwin. Kita adik-beradik pergi balik kampung rumah mak saudara Kak Ni lah, yang tinggal di Melaka lah, tempat sana. Habis kata orang tu, kita pergi tengok melawat makcik Kak Ni lah. Tapi waktu kita pergi tu, waktu tu malam, kita tak nampak tau yang kita ni pijak kubur tau. Rumahnya dekat-dekat kubur. Habis depan halaman tu memang berputih semua. Kak Ni ingat benda apa, kita pun jalan dah tak tahu kisah lah kan. Berapa umur Kak Nani ketika tu? Tu jam umur Kak Nani tahun 85 umur Kak Ni. Masih muda lah ya? Muda tak muda, anak Kak Nani belum kahwin. Bermakna Kak Nani sudah berumah tangga pada ketika tu. Anak Kak Nani tu jam umur dalam 19 tahun. Masih kecil lah, masih kecil. Kita lagi anak perempuan anak Kak Ni tu lah. Tahun 99 baru dia kahwin kan. Habis sekali Kak Ni kita pergi adik-beradik lah nak tengok arwah mak Kak Ni punya tanah lah. Sekali jalan tak situ, konon-kononnya kita ingat tak ada apa-apa lah, jalan macam biasa lah, macam ingat tanah tu tanah bendul kan, kita melangkah juga kan. Sekali pak rumah dia dah mandi apa semua. Kak Ni ingat nak buka tingkap tu macam Pak Singapura boleh buka tingkap semua, nampak rumah kita orang semua kan. Ini Kak Ni buka, nampak pokok sebesar pokok, tapi
kita tak tahu yang belakang rumah tu ada pokok kekabu semua tahu. Habis Kak Ni tengok pokok tu makin mama macam bergayut ni. Kak Ni tanyalah arwah siapa yang rumah makcik Kak Ni pun arahnya pun dah tak ada lagi sekarang ni. Kak Ni panggil dia makcik. Kenapa pokok tu bergayut pergi bergayut balik? Dia ketawa, dia senyum je. Kenapa? Dia aku cakap, dia cakap style orang Melaka, dia tak payah cerita kalau tak cakap orang Melaka lah dia kata, kalau aku cakap nanti kau takut. Bila aku tak cakap kau tanya-tanya. Dia kata, kau tahu tak sini banyak saudara Mak Tip, kata dia. Oh baguslah Mak Tip, macam ini boleh kenal lah. Kata dia, kau nak kenal nanti kau dengar suara je kau dah lari, kata dia. Kak Ni pun tak faham jugalah, tak macam tak ada sangka apa-apa lah. Sekali kejap lagi agaknya Kak Ni kata Kak Ni nak kenal tahu tak, ada keluar, dia tunjukkan kain putih dulu sementara. Dia serayut pergi serayut balik. Mak Tip bantu. Saudara Mak Tip dah keluar dah batu. Aku bilang kau tak nak kenal. Tapi memanglah kata dia, sini memang banyak pokok kekabu lah. Habis anak Kak Nani yang perempuan tu dia bilang, Bu, ibu dengar tak apa yang orang dengar? Ibu dengar, tapi jangan ingat apa-apa lah. Kita ingat kita tak ada ingat kenal dia, sudahlah begitu. Buat bodoh sekali kakak Kak Ni yang dia nak buang air kecil ni. Dia menyangkung. Kelakar pun ada, takut pun ada. Sampai dia pingsan tu dalam toilet, dalam bilik air tu. Tapi bilik air tu tak, bukan dalam rumah, luar rumah. Kak Nani nampak tak wajahnya macam mana? Wajahnya tak. Bodoh. Dia punya muka tak tahu nak cakap macam mana rambutnya sepanjang-panjang tidak. Lepas tu dia menangis-nangis. Kakak Kak Ni tu nak buang air kecil. Dia duduk menyangkung. Dia ingat Kak Ni yang menyangkung depan dia. Dia marah Kak Ni. Dia bilang, kau pergilah sana, yang kau tengok aku kencing buat apa, kata dia. Dia senyum. Dia senyum. Kejap lagi Kak Ni bilang, Kak, aku nak buang air. Sekali dia bilang, yang depan aku ni siapa kata dia. Sekali dia tunjukkan muka kakak Kak Ni pingsan. Dia pusing? Dia pusing, dia tunjukkan muka dia pingsan dia. Sekali kata Kak Ni, kok kakak aku tak keluar-keluar Matip, kakak tak keluar Matip. Jadi sebenarnya siapa tu yang dalam siapa yang dalam toilet tu, kata dia. Tadi tak luar lah, ni ada sepekik aku suruh buka pintu, tapi kenapa tak dalam ni? Habis Kak Ni pun dah angkat ni. Terbang benda tu. Sekali pagi bangun, tuan-tuan, ni lah Kak Ni ingat je lah macam tanah bendul kita langkah-langkah je lah. Sekali tengok, alamak, subhanallah, banyaknya kubur dia. Tanah perkuburan sebenarnya ya. Kawasan arwah Mak Tip Kak Ni tu memang kawasan kubur semua tempat dia. Orang ni dah biasa dia tak takut Kita kan saya datang Mak macam orang gakun. Tak pada itu kata Kak Ni, lain kali aku takkan datang malam lagi. Takut aku malam-malam. Okey, terima kasih Kak Nani. Terima kasih banyak-banyak pada malam ini. Kamu kerja berhati-hati. Okey, terima kasih. Dah makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Nani pada malam ini. Okey, kerana pengungsian anda, semoga saja anda terhibur. Rupa-rupanya tanah yang lapang yang dijumpai Kak Nani malam tersebut sebenarnya bukan tanah lapang. Sebenarnya keesokan harinya apabila Kak Nani bangun dari pada tidur, rupa-rupanya tanah perkuburan. Dari pendengar kita yang bernama Zaidi kata, apa khabar KC? Khabar baik. 2 bulan lepas saya telah pun pergi ke rumah kakak ipar saya dan juga abang saya lah, iaitu terletak di England. Dan apa yang berlaku, saya sebenarnya bila sampai di sana, saya telah pun berkongsi meluahkan hasrat saya dengan isteri nak kunjungi tempat yang dipanggil seram lah, spooky tour. Jadi kakak ipar saya juga peminat rancangan MJ12. Kalau ada masa-masa lapang dia akan mendengar, tapi tak seram mana pun KC, sebab di sini di England ni katanya tidaklah macam di Singapura malam dan menakutkan. Kata beliau, ada saya ikuti satu rombongan ni pergi ke sebuah bangunan. Ini merupakan rumah yang dah wujud lama, 1854. Wah,
Rumah ini memang terbiar dan di kawasan England, untuk pengetahuan KC, banyak rumah-rumah yang dipanggil pre-war yang pernah wujud sebelum Perang Dunia Kedua. Dan antara rumah yang saya pergi inilah rumah yang menakutkan. Berdiri saja luar rumah ni, tengok rumah tu dah seram. Sayanglah KC, saya bawa telefon bimbit tapi tak boleh petik. Sebab apa? Gelap sangat. Saya petik beberapa kali, semua nampak hitam saja. Jadi tidak gunanya bila sampai di sana tu. Kata Zaidi, saya dengan isteri jalan rapat-rapat dan juga kami seramai 6 orang naik MPV yang dipandu oleh abang saya. Jadi bila sampai di rumah yang disebutkan ini, saya pun tanya, mana dapat tahu tentang rumah ni? Jadi kakak ipar saya kata, sebelum kita tanya, diorang dah pergi dulu. Ini pun telah disarankan oleh kawan sepejabat dengan abang ipar yang bawa dengan kakak ipar yang bawa mereka ke sini beberapa bulan yang lalu. Jadi bila sampai depan rumah tu, bentuknya KC macam cerita seram Amityville Horror, macam itulah bentuknya. Dan di hadapan rumah tu penuh dengan rumput-rumput kering dengan juga daun-daun kering. Dan yang menakutkan KC, depan rumah tu betul-betul tepi pintu nak masuk tu ada buai-buai. Bila saya dengan isteri baru sampai dengan abang dengan kakak ipar saya, terperanjat. Benda tu bergerak, macam ada orang duduk bermain ataupun macam ada orang baru bangun daripada buaian tersebut. Oleh kerana isteri saya tak sedap hati, kami pun tinggalkan kawasan itu. Jadi ketika kenderaan tu sedang nak buat 3-pointer lah, nak buat pusingan tu, saya sempat jenguk dekat belakang rumah tersebut, dekat buaian tadi yang saya nampak. Alangkah terperanjatnya, ternampak KC ada seorang budak Mak Saleh ni sedang duduk atas swing, sedangkan awal tadi langsung tidak kelihatan sesiapa. Dan untuk pengetahuan KC, belakang rumah tu adalah tasik. Sekeliling rumah tu hutan, tak ada rumah-rumah yang lain. Mana boleh ada budak perempuan duduk bermain dengan buaian tersebut. Saya toleh balik ke depan dan cukup menakutkan. Bila saya pulang, saya ceritakan pada yang lain. Mereka semua kata, kenapa tak bilang? Macam mana nak bilang? Takut. Itu dia pengalaman Zaidi yang telah pun mengunjungi rumah yang wujud tahun 18,000. Dan pengalaman di kawasan England yang dialami lebih kurang 2 bulan yang lalu. 12.54 minit malam ataupun minit pagi, dan anda bersama dengan Mira Rahman, dan telah pun saya putarkan 3 kisah seram yang telah pun KC bacakan untuk anda, dan juga telah pun saya jawab satu panggilan daripada Kak Nani tadi yang menceritakan tentang suatu ketika dahulu beliau pulang ke kampung halamannya, dan apabila beliau sampai ke halaman tersebut, beliau tidak sengaja jalan di satu tempat itu, dan ingatnya hanya sekadar tanah biasa, tetapi beliau tidak sangka keesokan harinya apabila beliau bangun daripada tidur dan keluar ke halaman tersebut, beliau tidak sangka sebenarnya ada beberapa tanah perkuburan yang beliau telah lalui semalam. Itulah dah kisah Kak Nani. Saya jawab panggilan anda. Telefon saja 669-11-897. Para pendengar Ria sekalian yang sedang mendengar kami di Ria 897, menemani anda selama lagi sejam lagi sebelum MJ12 menutup tirai, dan bersama saya kini di hujung talian ialah seorang pemanggil. Saya belum lagi menanyakan namanya. Mari kita tanyakan sama-sama siapakah nama beliau, dan kita cari tahu apakah cerita di sebalik yang ingin beliau sampaikan. Hello Ria. Hello, selamat malam. Selamat malam. Dekatkan sikit diri anda dengan genggang telefon Okey, silakan dengan cerita seram anda. Nama saya Kak Lija. Kak Lija. Kak Lija nak cerita-cerita kat dulu kat Sembawang, kat lama kat Sembawang. Sembawang Okey, apa yang terjadi di Sembawang? Di Taman Sembawang ke? Sembawang tepi pantai sana ke mana? Dekat rumah dulu tak dia tinggal sana lah. Oh, rumah anda. Okey, silakan. Dekat kampung sana. Dia ada tanya orang kampung Wak Hassan. Ketika itu tinggal bagian kampung lah. Oh, kampung Wak Hassan ya. Okey. Betul. Jadi dia masuk sekolah dekat Sembawang Primary School. Primary School dia dekat lah. Pergi sekolah jalan kaki dah habis kan. Habis kita pergi sekolah ramai jalan kaki. Kadang-kadang dulu mana mak kasi tu eksplosif di sekolah kan. Betul, zaman dulu-dulu Dulu ada musim eksplosif di sekolah dah besar pada kita. Okey, habis
dia naik bas, sayang adik ni dah naik bas, jangan nak simpan untuk besok pergi beli barang lah. Tapi satu hari kat dia sekolah dah jam 4. Ada jam 4 ada kawan-kawan ni kan, kawan sekolah ni lah. Dah balik sekolah tu, kawan kita ni balik sekolah, kita jangan balik, kita pergi mandi laut dulu dekat JT. Okey lah, mari lah. Pergi mandi laut, mandi laut. Jadi lepas tu sana mandi, kita pergi jalan dekat satu bukit tau. Kita panggil bukit tu Bukit Cantik. Bukit Cantik. Okey, ada satu bukit ni yang berada di Sembawang di situ dan namanya Bukit Cantik. Okey, silakan. Bukit Cantik kita panggil situ. Tapi jalan tempat orang dah jalan Bukit Cantik duduk kat situ. Tapi dah sampai petang lah, sampai pukul 7 lebih dah. Tapi kawan Kak Ida cakap, kawan Ida ni satu nama dia Asna. Asna cakap, Desya, kita nak balik tak? Dia cakap, nanti lah, kita pergi dah lepas mari kita balik. Okey. Habis lepas tu duduk kat situ lah, dekat tempat bangku Bukit Cantik, kat Bukit Cantik tu duduk kat situ. Dia duduk kat bangku sebelah tu, tengok tadi kita datang tak ada orang lah. Tak ada orang duduk. Apa ni, kenapa ada orang duduk? Apa bodoh lah dia cakap tu, tengah baju uniform sekolah tu kan, tengah pakai baju sekolah je, tengah nakal. Lepas tu dapat sebenarnya kawan Raja lagi satu ni, dia duduk, dia diam dah, tak bersuara, dia diam je. Saya cakap, kenapa mau diam? Dia diam, dia tak bersuara. Anda nampak tak wajahnya? Tak, dia tutup dengan rambut dia. Oh, dia tutup dengan rambut dia. Jadi anda tahu sebenarnya rambut dia panjangnya? Dah tutup panjang. Dia tutup dengan rambut dia. Dia tutup dia menghadap macam menghadap kiri dah. Kita kanan dia menghadap kiri. Dia facing ke muka ke sana. Macam facing ke Bukit Cantik tu. Kalau kita Bukit Cantik tu, kalau macam kita diri, kita nampak macam laut tau. Dia, sebab tu dulu kan banyak orang jogging kat situ kan. Jadi bila kita duduk kat situ, dah duduk, kita tengok, dia nampak, dia cakap, ingatkan orang ke duduk, kita tahu lah. Dia duduk lah orang. Tapi kawan-kawan kat Rizal ni satu ni, dia selalu diam. Dia diam, dia tak bersuara. Dia cakap, dia ni aku diam. Dia cakap, kau takut nak kau marah. Dia tak bersuara. Lepas setengah jam, dia tengok kita, dia tengok macam kita. Suara dia tukar. Aduh, suara macam mana tu? Cuba kakak ceritakan macam mana suara? Macam garau gitu. Garau macam lelaki lah. Dia cakap, kau diam macam gitu. Kita cakap, dia cakap kau diam macam gitu. Dia cakap kau diam kau diam macam gitu. Okey. Kita gurau-gurau. Macam ni diam. Cakap, kau ni penat kau mandi laut. Kau tu jangan rasa. Kita marah ni, kau ni jangan rasa. Apa ni? Dia kata, kau diam dia kata jangan bising. Kita diam lah. Kita cakap atas hati. Dia cakap, kita nak balik lah. Ini dah, kerana Raja duduk sini kau buat perangai lah. Aduh. Dia jalan, dia tak jalan dah, dia duduk. Dia duduk kat situ. Mungkin itulah tempatnya ya. Di Bukit Cantik ya. Aduh. Dia duduk, habis kita akan balik. Tapi Kak Ida cakap dengan orang, kita tak nak balik macam mana ni? Sekali kat Bukit Cantik ada kampung, ada masjid kan, masjid lama tu. Sekali kita orang ramai-ramai lah. Ramai-ramai lari turun bawah, jalan dekat bawah pokok tu, lari kat situ, panggil orang pergi sana. Dia masih duduk. Rupanya benda tu dah masuk kat badan dia. Aduh, masuk dalam badan teman kakak ni? Dia dah masuk, dia duduk kat situ. Sebab dia ni lemas semangat. Jadi dia meracau dia kita tak lemas semangat. Kita ni dia macam setan. Dia lemas semangat. Jadi dia macam lemas semangat. Hati dia lembut. Jadi benda tu tak memang betul ya. Saya pun pernah dengar juga. Balik kita orang kena marah. Betul bakul. Jadi tu dia balik sekolah, pergi lagi ke Bukit Cantik. Mak dia jarang. Dia pergi lagi dah Bukit Cantik kan. Dah tahu tempat tu memang tempat dia kan. Pergi lagi balik sekolah. Dia kata, ni kali tak nak bawa ke. Dia cakap kau aja, ni kali pergi kita jangan bawa dia. Kita pergi korang. Sebab dia hantu suka dia. Hantu tak suka kita. Kita jahat. Dia baik. Aduh. Terima kasih Kak ya. Kerana sempat. Nak kisah satu ni. Siapa ni? Nak kisah abang ipar saya, dia bawa taksi juga ni malam ni. Okey. Abang ipar saya bawa taksi malam juga ni. Nama dia Abang Harun. Kalau dia dengar misi hujan 12, dia kat dalam taksi cakap dengan dia, bawa buka pelan-pelan, nanti pesin dia terkejut dan terkejut hujan. Ini adik ipar dia, Alijah. Salam dia bawa taksi pelan-pelan Abang Harun ni. Nanti taksi, pesin dia pingsan kat dalam taksi. Okey, terima kasih Kak ya atas ceritanya. Itulah tadi ya. Teman-teman Ria 897 sekalian, itulah tadi kisah yang diceritakan oleh kakak tadi, di mana beliau berada di Sembawang, tempat tinggal beliau, dan satu ketika dahulu apabila beliau sedang
selepas sekolah baru bermain dengan teman-teman di Bukit Cantik. Dan jika anda tinggal di sana satu ketika dahulu, mungkin anda dapat membayangkan ya bukit tersebut. Dan memang kata kakak tersebut memang seram sekali tempatnya. Aduh, saya tak dapat bayangkan bagaimana perasaan kakak tersebut apabila duduk di sebelah dengan si kakak tersebut. Ayo, seramnya. Para pendengar Ria sekalian, masa sekarang menunjukkan 1.18 pagi. Mira Rahman menemani anda di Ria 897 FM. Dan telah pun saya terima 2 panggilan daripada teman-teman kita yang telah pun berjaya untuk mengungsi kisah seram mereka. Selepas anda dengar kisah DJ Casey dan juga teman beliau yang telah pun beliau rakamkan untuk anda, selepas ini saya akan buka talian di 669-11897. Dan saya mungkin ingin tahu daripada para pendengar ni, mungkin jika anda mempunyai cerita yang cukup-cukup seram yang di mana saya nak tahu apabila anda sedang memandu untuk bercuti, maksudnya apabila anda sedang ingin bercuti bersama dengan keluarga dan anda harus melalui expressway ataupun lebuh raya utara selatan di seberang tambak. Saya juga ingin tahu bagaimanakah mungkin anda ada pengalaman ya di setiap perhentian-perhentian yang anda harus berhenti ya bersama dengan keluarga. Adakah untuk merehat ya, ada yang untuk makan dan sebagainya. Dan saya ingin tahu mungkin dalam ketika ini anda ingin bercuti, apakah pengalaman anda yang cukup seram yang anda alami sepanjang anda sedang memandu itu? Mungkin kepada para pemandu yang sedang memandu sekarang, anda pernah bercuti dengan keluarga dan pernah satu kereta dengan keluarga. Apa agaknya cerita yang anda alami sepanjang ini bersama dengan keluarga? Saya nak dengar dan hubungi saya di 669-11897. Kita dengarkan dahulu kisah Casey bersama dengan teman beliau yang telah pun dirakam. Pendengar 897 FM, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini adalah pengalaman pendengar kita yang berasal dari seberang tambak. Namanya namanya Juwita ya. Juwita berkongsi pengalaman dan kata Juwita, kisah pengalaman ini berlaku di rumahnya, di rumah teresnya lah, dan sekarang ini sudah pun berpindah ke tempat yang lain. Saya menetap di, saya tak nak sebut nama kawasan ni sebab mungkin keluarga yang anda ceritakan ini sedang mendengar, jadi tak naklah saya menyebabkan kekecohan dan sebagainya lah. Jadi Juwita berkongsi pengalaman beliau di salah sebuah estate perumahan di Johor Bahru, dan ini merupakan sebuah rumah teres lah. Katanya kalau rumah teres ni berderet-deret lah sepanjang-panjangnya, bukan rumah bertingkat rumah teres biasa. Dan beliau Juwita mengatakan gangguan menakutkan mula berlaku apabila jiran sebelah kanan rumah saya ini, khususnya ibunya meninggal dunia. Apa yang berlaku antara gangguan-gangguan? Kadang-kadang Juwita dengan suami pulang selepas keluar makan malam. Kadang-kadang pukul 9 malam, 10, 11 malam akan kelihatan wanita yang dalam berpakaian koyak-koyak lah dan tidak terurus berdiri di depan pintu rumah. Pada mulanya Juwita dengan suami fikirkan itu adalah mungkinlah pengemis, peminta sedekah dan sebagainya. Dan yang paling menakutkan bila nampak wanita tersebut, suami masukkan kenderaannya dan tempat letak kenderaan di depan rumah, keluar dari kenderaan. Yang hairan, wanita itu hilang begitu saja. Jadi yang paling menyeramkan adalah apabila kata Juwita dalam kiriman email yang di sini pada saya, ada sekali ini saya sedang dengan suamilah di ruang tamu sedang menonton televisyen. Tiba-tiba kami dengar ketukan di depan pintu rumah dan waktu itu hujan lebat Casey. Saya pun bangun, suami saya masih lagi duduk menonton TV. Saya bangun, buka pintu, tengok di luar tidak ada orang. Jadi entah macam mana saya boleh keluar dari rumah saya. Keluar daripada pintu rumah tu ada halaman di mana tempat letaknya kenderaan, dan bila berada dekat halaman rumah tu saya terpandang rumah
jiran sebelah. Alangkah terperanjatnya Casey, saya ternampak wanita yang sama. Wanita yang sama sedang duduk menyangkung di atas pagar rumah tersebut. Yang menghairankan saya, pagar rumah kami adalah pagar jenis, Casey tahu tak, jaring-jaring yang warna hijau. Kalau kita pijak, benda tu akan kendu, kata Juwita. Benda tu, manusia tu atau makhluk tu berada betul atas pagar hijau. Jadi kalau dia berdiri ataupun duduk menyangkung, takkanlah tak jatuh dan benda tu tak kendu. Bila ternampak, saya terus masuk dalam rumah dan diamkan diri sampailah suami menegur saya. Jadi kata Juwita, pengalaman saya berikut yang menakutkan adalah apabila saya berada dalam bilik, saya terasa amat panas. Jadi saya bukalah tingkap bilik. Apabila saya pandang keluar, benda tu sekali lagi Casey sedang berdiri depan pintu rumah jiran sebelah sambil melihat saya. Dan untuk pengetahuan Casey, jiran sebelah saya ni ibunya adalah seorang tukang ubat. Jadi mungkin bila dia meninggal adalah benda-benda waris-waris yang dia tinggalkan Casey. Dan setelah kejadian itu, saya menggesa suami suruh pindah cari rumah yang lain. Dan alhamdulillah katanya, sekarang ini kami dah berpindah ke tak nak sebutlah nama tempatnya. Dan tidak ada apa lagi penampakan yang menakutkan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari Juwita, pendengar setia Misteri Jam 12 dari Johor Bahru. Okey, terima kasih pada Juwita. Yang ini daripada pendengar kita berikut ini, datangnya Encik Ramlan. Apa khabar Casey? Khabar baik. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menakutkan berlaku dekat rumah saya di longkang blok ... di Chua Chu Kang. Kalau Casey sebut longkang blok ni, semua orang yang tinggal Chua Chu Kang akan tahu longkang mana yang saya maksudkan. Saya pernah ternampak Casey, ada perempuan dalam keadaan rukuk lari selaju-lajunya di dalam longkang tersebut. Waktu itu saya sebenarnya letakkan teksi saya tepi jalan. Jadi saya ni nak menyeberangi longkang tersebut, nak pulang ke rumah sekejap, nak ke tandas. Kebetulan saya baru hantar seorang penumpang dekat kawasan tu jugalah. Jadi bila saya letakkan kenderaan ataupun teksi saya di tepi jalan, saya pun naik ke atas lah, sambil tu juga boleh makan. Jadi bila saya nak menyeberang jalan longkang tersebut, dah rasa meremang, dah macam ada benda yang tak kena. Tak apa. Jadi dalam lift, bila naik ke atas rumah saya terfikirkan tentang longkang yang dimaksudkanlah dekat blok ... di kawasan Chua Chu Kang. Alangkah terperanjatnya apabila saya keluar dari lift, saya menjenguk ke arah luar blok saya Casey. Terperanjat saya apabila ternampak susuk tubuh wanita. Betul Casey, saya nampak wanita dalam keadaan membungkuk sedang lari selaju-lajunya dalam longkang tersebut. Bila saya nampak, saya terus tengok lain sebab ketakutan. Takut benda tu ikut saya balik, takut benda tu ikut saya naik taksi. Sampai dalam rumah saya cuci kaki, cuci muka, saya makan, kemudian saya turun bawa balik. Saya ambil pandu taksi saya pergi ke tempat letak kereta. Dan malam tu saya tidak memandu sebab saya dah tak boleh lupakan apa yang saya nampak di salah sebuah longkang di kawasan Chua Chu Kang. Okey, para pendengar Ria 897, teman-teman saya pada pagi ini 1:28 pagi, dan saya bukan kesorangan di sini kerana saya mempunyai seorang teman yang telah pun menembusi bilik siaran kami yang bernama Syafiqah. Hello Syafiqah. Hello. Okey Syafiqah, silakan dengan kisah seram anda pada hari ini. Okey. Ini 6 hari yang lepas, saya kat Senggun, jumpa kawan. So balik dalam 10 lebih lah. 10 malam 10 malam, okay. 10 lebih lah gitu. So saya nak balik rumah makcik kat Woodlands. Keesokan tu saya kerja part time. So saya tidur rumah makcik lah. So saya ni orang suka naik MRT, suka naik bas sebab jauh-jauh. Okay. Lepas tu saya naik bas. Lepas tu jalan jauh lah. Tu dah sampai Bukit Timah tu saya terlelap, ngantuk. Jadi anda terlelap dalam bas ya? Terlelap. So ada dalam 2, 3, 6 orang lah dalam bas. So saya bangun je sadar. Dah sampai Marsiling MRT. So saya duduk belakang sekali, tengok dah tak ada orang. Saya tengok kat depan sekarang tu ada orang. Perempuan lah. Rambut tak panjang sangat. Dia duduk straight je, duduk tegak, ada muka dekat depan, tak gerak tak apa. Saya pun buat bodoh lah. Jadi anda memang nampak beliau berpakaian macam mana ni? Dia pakai baju putih, suari hitam lah. Saya tak fikir apa-apa. Okey. So saya dah dapat uling tercebur, saya pun nak standby lah, nak tap e-link. Nak tap e-link, saya tengok asal perempuan ni tak gerak-gerak. Lepas tadi saya buat bodoh lah. Dia pun duduk depan sekali.
Oh, duduk depan sekali. Depan ni dekat dengan river tu. Dekat dengan pemandu tersebut lah. Pemandu. Saya nak turun, saya nak turun. Asal perempuan ni tak gerak-gerak Saya pun heran tak fikir bukan. Saya turun tag. Saya jeling lagi. Perempuan tu masih ada. Masih ada? Masih ada. Dia tak gerak daripada tadi. Sampai kat masing tu tak gerak. Saya pun heran. Ni kalau dia tak turun, si driver signal dia seturun kan. Saya pun tak fikir panjang, balik cepat. Takut dia ikut saya dah. Satu hal. Saya tak tahu itu manusia ke apa, saya tak tahulah. Tapi memang betul lah anda nampak benda tersebut kali tu saya kena. Aduh. Okey, terima kasih terima kasih banyak-banyak. Okey. Itulah kisah Syafiqal yang mengalami seorang atau berjumpa dengan seorang wanita yang beliau tidak kenali, tetapi memang agak pelik wanita ini. Beliau duduk hanya dekat dengan pemandu dan duduk di tempat duduk yang pertama sekali dalam bas tersebut. Dan apabila pemandu tersebut dah sampai di tempat pertukaran bas tersebut, memang beliau ingin keluar daripada bas itu, tetapi wanita yang beliau nampak tu tidak turun-turun. Adakah wanita tersebut makhluk halus ataupun memang seorang manusia, kita kurang pasti. Tapi untuk anda yang sedang mendengar malam ini, saya memang nak dengar cerita seram yang betul-betul anda mengalami, mungkin sejak kecil lagi, ataupun mungkin jika anda sedang bercuti ke seberang tambak ataupun ke mana-mana saja, dan cerita seram sewaktu anda bercuti tersebut dalam hotel ataupun dalam kereta ataupun dalam kampung mungkin anda dapat berkongsi dengan kami di sini untuk hiburan semua. Pendengar yang 897, berikut ini adalah kisah pengalaman seorang pendengar yang berlaku di Phuket. Dan kisah yang diketengahkan ini oleh pendengar kita yang bernama Encik Ali, berkongsi pengalaman tahun 2006. Lebih kurang setahun lebih, hampir 2 tahun selepas bencana tsunami melanda perairan Phuket. Beliau pernah menginap di salah sebuah hotel berdekatan dengan kawasan yang teruk terjejas dengan bencana tsunami. Pengalaman Cik Razali ataupun Cik Ali akan saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar kisah pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Ali. Boleh tolong ketengahkan tak kisah yang saya alami bersama dengan isteri dan anak-anak? Waktu itu kisah tahun 2006. Pakej di sekitar kawasan Phuket memang cukup murah. Ini kerana setelah Phuket tahap demi tahap cuba memperbaiki keadaan selepas bencana tsunami pada tahun 2004. Bila saya beritahu isteri yang kami akan bercuti pergi ke Phuket, isteri amat takut kerana di sana terjadinya tsunami dan ramai meragut banyak nyawa kisi. Jadi saya katakan pada isteri, jangan khawatir, jangan takut, semua dah okey, tempat tu dah dicantikkan. Tapi isteri saya tidak percaya. Sampaikanlah saya tunjukkan gambar-gambar di internet yang kawasan itu telah pun dikemaskan kembali, dibersihkan seperti sedia kala, kata Encik Ali. Akhirnya saya pergi ke sana dengan isteri dan juga seorang anak saya. Bila sampai, memang cantik tempatnya, dan tidak ada pun kesan-kesan yang menandakan tempat itu pernah berlaku bencana tsunami. Jadi apa yang berlaku kisi, ketika saya dengan isteri berada di salah sebuah hotel berdekatan dengan kawasan yang teruk terjejas dengan bencana tsunami. Hotel yang kami tinggal tu agak jauh sedikitlah daripada perairan. Tapi kisi, pada malam hari saya dengan isteri saya telah pun keluar pergi membeli belah. Di waktu malam sekitar pukul 8 malam, saya dengan isteri berjalan kaki. Jalan punya jalan sampaikan kami sesat. Tiba-tiba nampak sekitar kawasan tu adalah rumah-rumah kedai yang sedang siap untuk dibina. Jadi bila tengok, adakah ini tempat terjejasnya tsunami? Sebab ada juga bangunan-bangunan rumah-rumah kedai, kata Encik Ali, masih belum lagi siap kesemuanya. Hampir-hampir siap, ada yang tengah dicat dindingnya dan sebagainya. Jadi isteri makin takut, anak saya pun takut. Saya pun dah tak tahu nak belok mana ni. Kami patah balik, pusing, berada di tempat yang sama, malah kami seolah-olah masuk lebih jauh dari kawasan tadi. Kemudian isteri saya kata, bang, tahan teksi bang. Saya ni mengaku, waktu itu saya ego, degil sangat-sangat. Ada beberapa teksi lalulah dekat kawasan itu, tetapi saya tidak tahan. Saya kata pada isteri, tak apalah, jalan kaki mesti sampai. Akhirnya kisi,
Kami telah pun sampai di salah sebuah destinasi yang saya rasa memang teruk terjejas tempat tsunami. Terperanjat apabila saya dengan isteri nampak ada keluarga-keluarga dalam keadaan tidak terurus, berdiri sambil melihat memerhatikan kami. Jadi bila sampai dekat kawasan tu, ramai kisi, sederet-deret sepanjang-panjangnya, kata Encik Ali. Datang seorang warga Thai yang agak tua. Dia tidak bercakap bahasa Inggeris, tapi dia marah. Menghalau kami keluar dari kawasan itu. Bang, keluar bang, tak mau bang masuk sini bang, keluar bang. Jadi akhirnya saya, anak dengan isteri jalan, nampak teksi, baru kami naik pulang ke hotel kami bernama ... yang tak nak saya sebutkan. Casey, kata Encik Ali ingatkan, gangguan itu setakat di sana saja. Saya dengan isteri dengan anak tidak pasti apakah yang kami nampak, adakah manusia ataupun tidak. Bila kami tidur malam, anak saya kejutkan saya dengan isteri. Saya dengan isteri tidur satu katil. Anak saya pula ada satu katil single bed yang kami pesan. Terperanjat Casey bila anak kejutkan, saya yang bangun. Dekat balkoni rumah, Casey nak tahu tak? Penuh dengan orang berdiri. Bila saya nampak, saya istighfar. Isteri saya nak terbangun. Saya bisik pada isteri, Mama tutup mata, jangan bangun dulu. Kenapa bang? Tutup mata. Saya beranikan diri, saya pergi ke balkoni. Sampai depan balkoni, saya tak berani tengok di balkoni. Saya tarik langsir, kemudian dengan segera saya buka lampu. Anak saya baik-baik tidur seorang di atas single bed, sekarang tidur dengan kami, dengan isteri saya bertiga. Saya pun takut, Casey. Itulah peristiwa pengalaman yang cukup menyeramkan. Dan nasib baiklah, kami hanya setakat bercuti di sana untuk 3 hari 2 malam saja. Malam yang terakhir itulah saya dengan isteri diganggu dengan anak-anak. Keesokan paginya dah pun siap sedia untuk pulang ke Singapura. Selepas kejadian itu, 2 tahun kemudian tanya isteri nak pergi lagi tak. Tapi isteri mati-mati tak nak pergi sebab takut benda yang sama akan berulang kembali. Baiklah para pendengar ya sekalian, dan telah pun anda dengar tadi cerita yang telah pun DJ Casey sampaikan kepada anda, yang di mana cerita tersebut ya merupakan cerita yang cukup seram. Dan kini saya bukan keseorangan, saya bersama dengan Wak Din. Silakan Wak Din dengan cerita anda pada malam ini, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, saya Wak Din daripada Tampines. Saya ingin mengungsi pengalaman saya waktu bekerja malam, bertugas operasi malam. Jadi di bahagian western daerah Teluk Belanga Pasir Panjang. Di sebuah bangunan dalam pukul 10 lebih malam lah. Di tempat saya tu 3 hari selepas itu sebelum itu ada satu kemalangan. Jadi, kemalangan yang macam mana tu? Satu pembunuhan atau macam mana? Orang wanita lah meninggal. Oh, seorang wanita meninggal secara ada orang. Oh, okey. Jadi dia meninggal. Jadi bila kita tak ingat apa-apa lah, cuma balik kerja dalam masuk ofis. Pada masa itu selepas 3 hari itu saya masuk ofis lah. Jadi nampaklah Nyonya seorang cleaner, umur dalam 60 lah gitulah. 10:30 malam lebih kurang begitulah. Jadi dia pegang mesin tu, saya tertarik lah. Dia polis lantai tu, pegang tangan je. Saya pun jumpa Nyonya tu. Saya tanya Nyonya, wah Nyonya banyak senang lah bikin itu lah. Saya cakap senang, orang tak biasa susah. Saya cakap, wah Nyonya tua boleh tak boleh kan? Lu pakai try. Saya pakai, tekan butang tu, dia melompatlah benda tu, terperanjat saya. Saya kasih balik. Jadi saya masuklah bilik air. Saya kasih dia, wah ni susah lah Nyonya. Wah baru lu tahu lah. Jadi saya masuk bilik air. Kejap, saya dengar Nyonya bikin-bikin malu lah. Kenapa pula ni? Gila lah, sekolah tinggi-tinggi tak baca. Alah signboard tulis, itu pun orang jalan juga.
Yang saya pun keluar tengok. Nyonya tu lari langgar saya nampak. Sesuatu tubuh lah. Rambutnya panjang, baju putih. Jadi anda nampak benda tu di luar tandas lah? Luar tandas sebab nyonya tu tengah lari, dia tengah lari lah ketakutan Dia lari menuju saya nampak nyonya tu pekik-pekik. Lepas tu dia pusing lagi saya nampak perempuan tu. Aduh. Perempuan tu menghadap ke arah lain lah, bertentangan. Mulanya nyonya tu, bila nyonya tu peluk saya kan, jadi dia lembaga tu tembus lah tembok jalan. Jadi dia tanya nyonya tu, nyonya yang takut jangan ikut saya ada sini. Saya tanya dengan nyonya, apa tak? Saya marah sama dia, ada jalan sama saya sudah cool down lah. Bila dia tengok baju dia tu, sepatut kalau dia poli dia taruh macam satu chemical lah, air macam wax ke apa benda lah. Jadi dia tengok tak bergerak, tak ada lantai cap kaki. Baju dia tu pun tak kena lantai. Aduh. Dan bagaimana perasaan anda? Apa yang anda buat ketika itu apabila jumpa benda tersebut di hadapan diri anda? Pada saya dah biasa lah. Sebab saya dah ketemu dan saya peminat setia warna. I think saya pun tahulah macam-macam benda lah. Tempat itu je dah berapa kali lah dah jumpa. Selalu biasanya Nenek Kebayan lah. Aduh, itu dah. Terima kasih ya Cik Din ataupun Wak Din kerana sudi kongsi bersama dengan kami pada malam ini. Itulah kisah di tempat kerja beliau yang di mana beliau dijumpai dengan makhluk halus ini yang tidak lakukan apa-apa tetapi telah pun menakutkan pembantu ataupun pembersih tempat kerja tersebut. Dan beliau nampak makhluk halus tersebut berdiri tegap dengan rambutnya panjang, berpakaian putih. Itulah dia cerita yang telah pun kita dengar daripada Wak Din. Dan sebentar lagi kita juga akan dengar satu lagi kisah daripada Casey yang telah pun beliau rakamkan bersama dengan teman-teman hanya di Ria 897 FM. Misteri jam 12 selang beberapa minit lagi sebelum jam 2 pagi. Waktu sekarang di Ria menunjukkan 1.53 minit pagi dan bersama dengan saya ialah seorang pemanggil yang bernama Farid. Halo Farid. Halo. Halo bro. Okey, silakan dengan kisah seram anda pada malam ini. Kisah saya 2 minggu lepas saya dan kawan-kawan saya explore pergi kubur tempat asal cukang sana, kubur Melayu. Pusara Abadi ya? Nama saya tak tahu, saya lupa lah. Okey. Itu namanya Pusara Abadi. Jadi sebelah masjid tu, pada masa kita masuk sana, ada satu pakcik tegur. Dia cakap macam dah pukul rasa dah, macam dah lepas maghrib ni kita kan kita pasal ada lah. Habis saya yang kawan saya 5 orang. Saya dengan lagi 4 kawan saya. Jadi kita pun masuk ke dalam kubur tu lah. Habis ada macam kita dah 10-20 minit gitu, kita tengok dah jalan macam satu round gitu kan. Ada satu sebelah macam civil defense punya tempat tu lah. Dengan camp itu ada satu, nanti sebelah dia ada satu kubur tapi dia ada macam tanah lapang gitu. Ada tanah lapang tu. Habis tak salah saya tanah lapang tu luas juga tapi ada macam 1-2 kubur je ada tempat sana lah. Ya, jadi itu tempat perkuburan baru ya saya rasa. Tak, bukan yang lama ya. Oh, yang lama punya. Oh, saya tahu, saya dapat bayangkan di mana. Okey. Teruskan. Jadi di sana habis kita first recording lah. Jadi macam tak perasan apa-apa sangat. Habis ada satu tempat yang tanah luas tu kan. Ada tempat dia berasap pun. Anda nampak asap? Tak, tanah lapang dia macam 2-3 kubur. Habis tempat dia berasap gila. Macam kita pusing kan 10-20 minit satu orang kubur tu kan. Tak ada macam hiss gitu lah. Tak ada. Tapi tempat ni dia asap macam boleh siap tebal juga lah. Jadi kita mah dah macam rasa macam takut ada. Habis satu dari kawan saya dia macam bunyi ya, banyak bunyi benda gitu. Habis jadi kita macam dah panik, kita lari lah. Dia macam jalan lari terus lebih nanti dah nampak satu masjid kan.
Kita lari dah dapat dah lari ke masjid. Habis saya dah sampai masjid tu ada satu kawan saya kan. Kita macam tengok ada one of our friend, satu orang tak ada lah. Kita dah lari, kita dah takut, kita tak perasan. Jadi kita pun dah masuk masjid, kita dah takut. Baru kita perasan lah. Habis satu pakcik tua ni lah, yang macam dia tegur lah. Asal kita macam panik gitu. Habis tu kita baru perasan yang kawan saya ni tak ada. Habis dia tu cakap, tadi awak datang dengan 5 orang, asal sekarang ada 4 orang je. Di mana kau teman anda yang lagi satu tu? Dia sampai masjid tu. Dia sampai masjid dahulu ya? Tak, dia macam dia kita lari, kita alasan dia hilang tu. Dia hilang? Macam tak jumpa. Habis tu selain kita pakcik tu. Jadi pakcik tu bagaimana? Apabila beliau tanya